Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Air apa ada bang? Kita ada Katira, Ribena Lychee, Lemon Pudina, Strawberry, Kopi. Kita nak buat air koktel buah dengan cabang. Oh, buat saya satu bang? Boleh, saya buat abang air koktel buah dulu. Boleh. Okay, kita letak susu macam biasa. Susu bang. Okay. Kita letak 2 paket susu bang. 2 paket 2 paket bang. Ini sampai sahur dia punya manis bang. Sampai sahur. Esen vanila. Wah, menarik color dia. Lepas tu kita godak dia dulu bang. Godak. Okey. Lepas tu kita letak ais bang. Ais 3 beg macam selalu 3 beg. 3 beg Lagi banyak ais lagi padu. Buah kita letak sebab koktel buah kan. Kita letak buah naga. Lychee bang. Lychee pun ada. Lychee ada. Macam-macam ada. Kita letak mixed fruit. Nah tadi koko bang. Cantik lah color. Okay, lepas tu kita letak apple bang. Tembikai bang. Lepas tu letak apple lagi bang. Letak tembikai lagi bang. Banyaknya. Lepas tu kita letak susu cair. Lagi. Lepas tu kita letak biji selasih bang. Bagi dia lagi nampak menarik lah. Kita godak dia. Godak. Dia tak nampak merah sebab nanti bila dah buah naga tu dah kena dengan air lagi ngam. Okey, so yang ni cawan untuk RM6 ya? RM6 bang Okey. Buka start pukul apa tadi? Start pukul 4 sampai habis bang. Sampai habis. Buka setiap hari kan? Setiap hari sampai raya. Selagi tak raya selagi tu ada bang. Okey. Saya minum dulu bang. Baik bang. Saya bungkus dulu.